Sekali lagi bersama Kon daripada Kalis. Halo semua. Kali ini kami pandu uji Proton Saga pula. Jom. Proton Saga datang dengan 3 versi utama, Standard, Executive dan Premium untuk yang paling atas. Semua dilengkapi transmisi CVT dan varian Standard mendapat tambahan transmisi manual. Enjin adalah jenis 4 silinder 1.3 liter, 16 valve Dodge VVT. Ia menghasilkan 94 kuasa kuda dan 120 Nm torque. Saga adalah model terbaru Proton kalau tidak mengira R3 yang lebih kepada penukaran lambang sahaja. Tetapi boleh juga dikira yang paling lama di pasaran kini dan bukan sahaja pada nama. Ini adalah kerana ia masih menggunakan pelantar bahagian bawah berdasarkan Saga lama yang keluar pada tahun 2008 membuatkannya ia lebih lama daripada Preve, Iris, Persona dan juga Izora. Banyak pembaharuan telah dilakukan sehinggakan kami difahamkan Saga ini memakan lebih banyak usaha, tenaga dan sumber daripada pembangunan Persona yang baru yang pada hakikatnya hanya sebuah Iris yang ditambah boot yang lebih besar dengan sedikit kemaskini secara keseluruhan. Dengan semua pembaharuan ini, mampukah Saga menampung Proton sehingga ia mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari mana-mana pihak dari masa ke semasa? Kerana Proton perlu menjual 300,000 sehingga 500,000 unit setahun, terutama model Saga ini, dan sememangnya akan memerlukan tambahan jualan dari pasaran ekspor. Dan dengan itu, mampukah Saga menawan pasaran kenderaan mampu milik dunia terutama di negara membangun seperti Afrika, Brazil, India dan tak payah jauh, Indonesia. Tetapi di situ pula mungkin timbul isu standard piawaian pelepasan pembakaran enjin di mana ia sekarang hanya memenuhi piawaian Euro 3. Kemungkinan ia boleh dinaikkan taraf dengan penggunaan enjin GDI atau enjin bahan api suntikan terus yang sedang dibina untuk model Persona. Dan kerana reka bina enjin itu hampir serupa dengan enjin sekarang, lebih mudah untuk ia dimuatkan pada model Saga juga. Dari segi keselamatan pula, Saga boleh dikira serba lengkap kerana ia sepatutnya mampu untuk mendapat 5 bintang dalam ujian ASEAN NCAP. Tetapi tidak kesampaian kerana tidak semua varian Saga datang dengan sistem ESC. Tanpa berlengah lagi, mari kita lihat dengan lebih teliti sesi pemanduan kami. Okey, kita dah dengar spesifikasi tadi tentang bahagian-bahagian enjin dan semua. Dari segi rupa memanglah nampak baru, tapi dia punya bentuk dia tu masih ada lagi macam sedan lama lah. Betul. Dia punya bentuk dia lebih natural. Lebih natural daripada Persona yang kita uji episod lepas. Yang tu nampak macam dompok sikit. Yang ni nampak macam di front road. Bahagian passenger betul boot kat belakang kan. Betul. Dia lebih klasik lah. Tapi klasik tapi dia dimodernkan sikit dengan lampu baru, belakang, depan semua. Betul. Interior ni pun nampak lebih contemporary lah, lebih dekat sikit dengan kereta-kereta sekarang. Kamu boleh masih nampak kesan-kesan kereta yang asal. Tapi kamu juga nampak juga Proton meletakkan banyak usaha untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada kereta yang sebelum ni. Macam papan pemuka ni, kamu nampak dia memang gunakan papan pemuka yang asalnya, tapi dia sudah ubah rupa bentuk kat depan. Jadi kamu nampak macam baru. Nampak macam baru. Itulah tau. Tapi rasa dia adalah sikit rasa macam Saga yang sebelum ni. Kan? Dia tak macam Persona minggu lepas tu, itu memang serba baru. Semuanya baru. Semua baru, platform baru kan. Kursi ni pun, dia punya kain dia semua pun mengingatkan sikit lah. Kualiti kain ni rasa macam sama lah. Kualiti kain kan? Kualiti kain ni pun rasa sama ni. Lagi segi dia punya ruang lebih kurang je macam kereta lama. Tapi bukannya kereta lama tu sempit pun. Yalah, kereta segmen A kan, lebih kurang. Ada beberapa yang benda yang masih nampak macam radio tengah ni, mengingatkan saya kepada Perdana lama. Ataupun kamu tengok trip meter ni, dia cuma odometer dan trip meter. Ini tak ada trip komputer macam Persona dah. Tak boleh tunjukkan penggunaan bahan minyak, berapa jarak lagi boleh guna. Ini sebenarnya meter ni dia dari Saga yang lama. Yalah,
cuma tukar warna apa semua tu. Dashboard pun tukar warna. Ini banyak colour gelap sebenarnya ni. Agak rasa suram sikit. Tak macam Persona tu. Tapi ada satu benda I nampak macam Persona. Nampak tak jahitan? Tetap sama. Tak sama. Macam masalahnya Vios pun dah tak pakai macam ni. Tapi untuk kalau kamu tanya saya, tak perlulah letak benda-benda macam ni. Mereka yang pengguna yang beli segmen A, kita pun tak perlu sangat dia nampak mahal sangat. Asalkan benda tu lasak sudah cukup. Dengan rupa baru ni pun sekarang dah ada enjin dengan enjin lama, talaan baru. Dia blok dia lama, tapi dia sekarang dah tambah teknologi VVT. Lepas tu transmisi pun sekarang guna CVT, bukan macam yang lama. Bukan. Saga FLX pun sudah guna CVT. Yes, tapi talaan barulah. Talaan yang baru dan lebih lancar. Lebih lancar. Jadi pemanduan ni pun agak rasa berbeza dari segi tu. Jauh lebih baik lah. Tapi katanya sebab kerangka bawah dia sama, ada beza ke bila bawa? Beza. Dia sungguh pun dari segi keselesaan dan juga pengendalian, kereta ni boleh kira sama cekap dengan Saga yang lama. Sebab Saga yang lama pun sedap dipandu juga. Kamu macam bila kamu bawa di cornering kan, dia sangat stabil. Dia kelajuan tinggi pun dia sangat stabil. Ini yang baru ni pun sama juga. Tapi seperti yang kita cakap masa kita report review Persona, refinement dia sudah naik. Ini kereta ni sudah jauh lebih senyap. Itulah saya perasan. Dia punya road noise dia lebih senyap. Wind noise belum tahu lagi. Senyap. Cuma enjin tu masih boleh dengar sikit lah. Boleh dengar sikit, tapi secara enjin pun sudah lebih senyap. Okay. Pengeluaran bunyi dah jauh lebih rendah. So jadi untuk saya cukup kagum. Sungguh pun dengan menggunakan pelantar yang lama. Tapi penambahbaikan dari kereta lama agak drastik. Itulah boleh kata rasa macam kereta baru sebenarnya. Boleh. Saya perasan dalam Persona tu macam saya cakap, nak masuk keluar kaki saya sangkut sikit. Kereta ni okey sikit. Sebab pintu belakang, saya nampak pintu belakang kereta ni dia seolah-olah macam lebih luas sikit tau bukaan dia. Dia punya cermin pun boleh nampak lagi panjang belakang ni, sampai kat sebelah bahu. Jadi bila saya duduk belakang rasa macam luas ni kat belakang ni. Sebab saya rasa kereta ni papan pemuka ni dia lebih pendek. Dashboard dia lebih dekat dengan cermin. Okey. Mungkin betul. Tapi rasa macam roofline ni macam rendah sikit lah kalau banding dengan Persona. Betul. Persona tu saya rasa kereta tu dia lebih tinggi. Cantik. So banyak kat orang tanya kan, yang nak beli yang highline yang ni ke, ataupun bandingkan dengan harga boleh midline dengan atau low line kan? Untuk saya kereta ni, kalau kamu bandingkan ini dengan katakan Persona yang bawah spek paling bawah tu, kereta ni kamu boleh cakap mungkin lah dia ada lebih sikit kelengkapan model. Dia ada kamera undur. Persona asas tak ada. Okey. Tapi pelantar Persona tu lebih moden. Dia boleh memberi lebih banyak kawalan elektronik berbanding kereta ni. Wah, boleh tahan juga lubang tu dalam. Itulah kelebihan talaan suspensi Proton. Selalunya cekap dengan pengendalian dan juga tidak kurang selesa ini. Apa perasaan kau bawa area-area macam ni, macam banyak lubang semua ni? Satu macam yang kita alami tadi, dia punya absorption saya rasa sangat memuaskan. Suspensi kamu rasa dia ada ketat sikit, tapi dia bukan sampai tak selesa. Kereta ni dia cukup selesa. Tapi kalau macam kamu datang dari kenderaan talaan Jepun, okey, kamu akan rasa dia keras sikit lah. Steering ni pun dia, kalau kamu datang dari kereta talaan Jepun, steering ni akan rasa berat sikit. Tapi kalau kamu bandingkan dengan Saga FLX yang sebelum ni, ataupun dengan Breve, ini dia sudah ringankan sikit lah. Satu lagi kita kena cakap, ini steering bantuan kuasa hidrolik.
Oh. Masih ialah dia masih yang lama ni kan. Okey, bagus juga tu. Sekarang semua kereta guna elektrik kan. So ini masih guna steering bantuan kuasa hidrolik. Dia feel dia memang lebih bagus, tapi kena ingat setiap macam 30-40 ribu kilometer kena tukar minyak power steering. Betul. Sampai sini je kita tengok apa pendapat kami sepenuhnya dalam pembungkusan. Kau bungkus apa? Nasi goreng. Nasi lemak bro, nasi lemak bungkus. Okey, kita dah sampai ke bahagian pergulungan. Pada saya lah kan, walaupun ia berdasarkan dengan Saga lama, platform bawah dia, bawah je lah, dengan enjin transmisi sikit. Tapi bahagian atas dia dengan kebanyakan bahagian lain amatlah baru. Jadi pada saya ia rasa macam kereta baru sebenarnya. Boleh cakap serba baru lah kan? Serba baru lah. Kalau kita tengok dari segi pembuatan juga, kalau kita tengok persona lah, persona tu daripada Aris dia panjangkan. Ya, betul. Tapi kereta ni daripada Saga lama dia perbaikkan. Jadi bukan saja mungkin masa ataupun lebih banyak bajet pergi kereta ini sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan diri dia sendiri, Saga lama dan Saga baru, ada banyak pembaharuan, lebih sedap bawa, steering pun lebih ringan sikit, lebih solid. Dia punya soundproofing dia, perjalanannya lebih senyap sekarang bandingkan dengan Saga lama. Tapi kalau kita bandingkan dengan persaingan terdekat tu Beza, okey. Kan? Saya rasa macam Saga ni dia kurang sikit lah. Kurang dari segi apa pula? Dia daripada segi macam touchscreen dia tak ada, keyless entry and go. Lepas tu yang tu ada leather seat lah kan. Tapi saya rasa akhirnya kereta ni dia berdasarkan pelantar yang lebih lama. Beza tu dia lebih baru. Jadi dia bolehlah masukkan lebih banyak ciri yang lebih moden. Betul. Dari segi tu betul juga. Tapi kita boleh juga tengok yang bukan saja itu baru, yang tu harga lebih tinggi. Betul, lebih mahal. Jadi terpulang kepada pemilihan pengguna lah sendiri. Macam saya, kalau saya nak bawa dalam bandar banyak lah, ini sebagai kereta kedua, mungkin saya pilih Beza. Dia kegunaan harian dia lebih senang sebab dia ada keyless entry itu kan, touchscreen apa semua tu. Kita juga tengok macam transmisi dia guna torque converter. Dia lama sikit, 4 kelajuan. Tapi torque converter tu memberikan penggunaan dalam traffic jam yang lebih selesa tau. Lebih lancar. Kita gerak, dia terus gerak. Dia tak ada macam yang clutch. Jenis clutch ni dia macam nak tunggu masa nak tangkap sikit. Tapi kalau saya banyak jalan jauh, mungkin saya pilih yang ini. Sebab dia lebih stabil kan? Ya, lebih stabil. Steering lagi sedap. Atas habis dia steady lah kan, solid. Tapi kalau dapat stretch sikit lah budget kan, mungkin beli Persona. Betul. Persona tu kereta yang jauh lebih moden daripada yang ni. Boleh dapat rasa bila kita pandu kan. Mungkin kalau kita keluar daripada showroom tu, kita pandu ni dengan baru Persona, mungkin yang ni rasa lebih selesa sekejap. Kan? Sebab dia punya gantungan lebih lembut. Lebih lembut. Tetapi bila kita laju sikit lah kan, kita laju sikit, Persona tu akan rasa lebih stabil dan agak selesa jugalah. Kalau pandu lebih agresif sikit kan, kita langgar bump tu laju sikit, Persona tu akan rasa lebih sedap lah daripada yang ni. Kita boleh rasa yang chassis ni agak sudah lama sikit. Betul. Okey, harap anda dapat informasi yang anda cari. Sehingga video akan datang. Jumpa lagi.